membantu AC Esport untuk bergerak dengan lebih agresif. Dah tak ada Daily Magic. PD cuba untuk masuk. Ada dua terus. Meletap dekat depan muka. Emal berjaya untuk mengunci double kill. Emal apa benda tu Emal? Lock dekat bahagian bawah. Yang mula untuk mengetuk pintu masuk. Momo datang dengan ada dragon form. Diablo dekat belakang. Oi! Kusir terus ke depan. Boleh end lah, boleh end. Mendapatkan pemain lagi dan Itu damage apa bongok guys? Sekaligus. AC Sports berjaya untuk membuka permainan. What the heck Emal? Wah, ini expanding River Daily Magic. Di awal minit permainan seperti tadi membantu Okay, AC. WD buka highway, okay. Lebih agresif. Ay, ada 2 bar je energy Emal tu. Dah tak ada Daily Magic. Ray 3. Edis tak boleh lari dah, topi dia tak ada. Macam mana diorang boleh kumpul macam tu? Macam mana 3 orang boleh berkumpul macam tu? Permainan seperti tadi membantu. Oh, diorang nak jaga Hades untuk bergerak dengan lebih agresif. Dah tak ada Daily Magic. Oh yelah, ni apa benda ni kat TZ? Makan kau tu Emal punya ulti tu bingai. PD cuba untuk masuk. Dua terus. Meletap dekat depan muka. Baik tu Emal.